Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Putri Sanya daripada DEP 1A. Saya Syazali dari DEP 1A. Kami daripada kumpulan 2 dan kami ingin memberitahu bagaimana untuk mengukur voltan dan mengukur karen menggunakan multimeter analog dan multimeter digital. Mula-mula, kita perlukan dua resistor yang berbeza dan kita akan sambungkan resistor tersebut secara selari. Seterusnya, kita akan sambungkan jumper pada kedua-dua resistor tersebut. Seterusnya, kita akan sambungkan jumper pada bateri dengan menggunakan crocodile clip. Sambungkan prob negatif dan positif pada multimeter. Laraskan multimeter pada unit voltan iaitu V. Untuk mengukur voltan bateri, sentuhkan prob negatif dan positif pada bateri. Untuk mengukur voltan pada resistor, sentuhkan prob negatif dan positif multimeter pada resistor 1 dan 2. Untuk mengukur arus pula, kita perlu laraskan multimeter pada unit arus iaitu ampere. Untuk mengukur arus pada resistor pula, kita perlu memastikan litar berada dalam keadaan selari. Selepas itu, sambungkan prob multimeter pada resistor dan bateri. Untuk mengukur arus pada resistor 2, ikuti langkah yang dilakukan untuk mengukur arus pada resistor 1. Untuk mengukur voltan menggunakan multimeter analog, laraskan multimeter pada unit voltan iaitu V. Untuk mengukur voltan bateri, sentuhkan prob negatif dan positif multimeter pada bateri. Untuk mengukur voltan pada kedua-dua resistor, sentuhkan prob negatif dan prob positif multimeter pada resistor. Untuk mengukur arus pula, laraskan multimeter pada unit arus iaitu A, ampere. Untuk mengukur arus
arus pada kedua-dua resistor, kita perlu memastikan litar berada dalam keadaan sesiri. Untuk mengukur arus pada resistor, sambungkan prob negatif dan prob positif multimeter pada bateri dan resistor. Untuk mengukur arus pada resistor kedua pula, ikuti langkah yang dilakukan pada resistor 1 untuk mengukur arus.